Kemudian kami ketuk pintunya, kemudian kami terdengar baginda Nabi membaca surah Al-Haqqah. Dan Nabi SAW melihat ke arah kami. Tiba-tiba belum kami buat apa-apa lagi, Nabi baru buka pintu, belum sempat buat apa-apa, Abu Jahal tadi yang bawa Sayyidina Umar ni, jom malam ni kita pergi rumah Muhammad, kita bunuh dia. Belum apa-apa lagi dapat dibuat, baru Nabi buka pintu, Abu Jahal cepat-cepat lari, tarik tangan Sayyidina Umar, lari. Abu Jahal dulu lari, padahal something besar tu. Something besar pun lari. Kenapa? Kata dia. Jadi Sayyidina Umar ni dia pun terpinga-pinga, tak tahu apa-apa. Abu Jahal tarik tangan dia, jom lari. Dia pun larilah, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Baik. Kerana katanya antara sebab Abu Jahal menyuruh Sayyidina Umar lari menyelamatkan diri, kerana dia ternampak lembaga aneh hendak menerkam mereka. Masa Nabi buka pintu tu, dia kata ada nampak satu lembaga, satu-satulah yang besar, yang menggerunkan nak menerkam mereka. Jadi Abu Jahal lari, tarik tangan Sayyidina Umar, lari. Itu orang-orang something besar yang nak bunuh Nabi itu. Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara baginda Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, ini antara sebab-sebab juga macam kenapa aku ini memeluk Islam. Pasal melihat perkara yang ajaib ini, yang hebat ini, menggerunkan ini berlaku. Kata Sayyidina Umar, ini antara satu-satu sebab, antara banyak-banyak sebab, satu sebab yang membuatkan aku ikut masuk Islam, percaya dengan Muhammad ini. Kata Sayyidina Umar. Baik. Kemudian seperti mana yang kita biasa selalu dengar cerita-cerita bagaimana Nabi kita ini pada malam Nabi berhijrah daripada rumah Nabi nak keluar daripada rumah tu pun mereka dah kepung rumah Nabi. Mereka dah kepung rumah Nabi, tiba-tiba jadi kaku, jadi macam orang yang tak sedar, tak nampak apa-apa. Pintu rumah Nabi dibuka, Nabi keluar berjalan daripada rumah baginda, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, bawa Sayyidina Abu Bakar keluar untuk berhijrah pada malam itu. Padahal rumah itu sudah dikepung oleh sekalian kaum musyrikin Makkah pada waktu itu untuk nak bunuh Nabi. Malam tu memang dia orang pergi nak bunuh Nabi. Tapi apa berlaku? Allah beri perlindungan kepada Nabi. Allah beri satu perkara luar biasa berlaku pada Nabi. Orang semua jadi tertidur. Bukan pakai tidur baring tu, bukan. Itu cerita apa nama ni? Penyamun jumpa belalang tu, yang Bashar tu kan. Habis semua tertidur, sampai tengkolok sultan, raja semua pun kena curi habis. Ni tak, mereka itu berdiri, berjaga, mengepung, mengawal rumah Nabi. Tetapi Nabi keluar daripada rumah baginda, buka pintu, bukan ikut tingkap, lompat tingkap. Nabi bukan macam tu. Hebat Nabi ni, tak lompat tingkap. Nabi tak lari lompat tingkap ataupun tembus kat bumbung semua, tak. Nabi keluar ikut pintu. Seada seorang pun, seada siapa pun yang perasan, yang nampak Nabi keluar, sehinggalah esok cerah, dah terang benderang, baru mereka terjaga, perasan Nabi dah tak ada dah dalam rumah. Satu. Yang kedua, mereka kejar Nabi, cari Nabi, sehinggalah ke seluruh pelosok gua-gua, gunung-gunung semua mereka pergi, sehingga satu ke gua Sur, yang Nabi masuk ke dalam gua tersebut bersama dengan Sayyidina Abu Bakar.
Allah sekali lagi melindungi, menjaga, memelihara Nabi. Bagaimana? Lepas Nabi masuk, gua itu penuh dengan sarang labah-labah. Ada burung merpati di situ, disebut dalam riwayat. Biasanya bila kita dah masuk, rempuh masuk, sarang labah-labah ni pecah. Burung yang ada di situ bersarang situ dah tentu lari. Tapi itulah yang berlaku pada Nabi. Nabi masuk dan labah-labah itu mengumpulkan semula sarangnya seperti biasa. Burung itu pun duduk situ, tak lari ke mana-mana. Sehingga kan kaum musyrikin Makkah pada waktu itu mencari Nabi sehinggalah sampai ke gua ini. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau mereka ni tundukkan kepala sikit je, tunduk sikit je, memang nampak. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau mereka tunduk sikit nampak. Tapi Allah Ta'ala punya perancangan, mereka ni tak tunduk-tunduk. Mereka ni tak terfikir nak masuk. Kenapa? Kerana melihat pintu gua tu masih ada sarang labah-labah, masih ada burung kat situ. Salah seorang yang di kalangan mereka berkata, kalaulah Muhammad ini masuk dalam gua ni, tentulah sarang labah-labah ni pecah, hancur. Dan kalau Muhammad masuk, tentulah burung ni pun lari. Tetapi itulah perancangan Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang untuk buat sesuatu kepada kita, tetapi Allah sebaik-baik perancang. Allah melindungi kita. Macam tu. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang bergantung hidup dia, diri dia hanya semata-mata kepada Allah, maka Allah beri perlindungan pada dia. Allah beri keselamatan kepada dia. Allah lindung. Tuan-tuan, ibu-ibu, kalau betul-betul kita serah diri kita kepada Allah Ta'ala, serah sungguh-sungguh diri jiwa kita ini kepada Allah Ta'ala, Allah lindung kita, Allah jaga. Ini tak kita tuan-tuan sembahyang kerana Allah, pergi haji, pergi umrah kerana Allah, apa lagi? Buat amal ibadat puasa kerana Allah. Tapi nak turun tangga, nak buka pintu, nak pakai slipper, nak tutup pintu tadi, tak ada Allah dah. Sarung kasut masuk di kaki, start kereta jalan pergi. Mana dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tak ada lah. Mana ada kita? Nampak tak tuan-tuan? Sembahyang kerana Allah, ibadat, haji, umrah, puasa, ni korban baru-baru ni kerana Allah. Tapi amalan kehidupan harian kita lupa, banyak lupa pada Allah. Nak sarungkan kasut untuk pakai sekasut, pakai slipper dan sebagainya, nak tutup pintu, tak adalah bismillah, tak ada dah. Nak start motor kereta, tak ada dah bismillah. Masuk balik rumah nanti, balik rumah lagi, nun pergi mana? Pergi hutan, pergi bukit, pergi gunung, pergi laut, balik ke rumah sekali lagi, tak ada dah bismillah, tak ada lah masuk ke rumah. Maka sebab itulah kita kadang-kadang kita tuan-tuan tidak dilindungi, kita tidak mendapat perlindungan daripada para malaikat-malaikat Allah, tentera-tentera Allah. Itu yang kadang-kadang kita biasa dengar orang balik daripada jauh, balik daripada hutan, balik daripada mana-mana, terus masuk dalam rumah dengan bacaan bismillah pun tak ada, baca doa pun tak ada. Akhirnya apa dia? Ada orang numpang katanya lah, ada orang numpang di hutan numpang di hutan balik masuk dalam rumah. Tu yang anak macam-macam, anak kena kerasukan, cucu je teriak-teriak menjerit, masuk maghrib menangis menjerit. Yang kita dah sebut ada orang menumpang tu. Kadang-kadang kerana silap kita juga masuk rumah, kita tak ikut cara Nabi kita, tak bismillah, tak ada doanya. Nak keluar daripada rumah, kita tak bertawakal pada Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, tak ada. Nak keluar, nak pergi musafir, nak pergi jauh, nak pergi ke mana-mana, kita tak baca yang Nabi ajar kepada kita. Nabi kata, siapa-siapa baca
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah daripada segala sesuatu yang buruk, yang jahat, yang diciptakan. Baca tak? Tak baca. Nabi kata siapa-siapa baca itu, ke mana saja dia pergi, jauh mana saja dia pergi, ke mana tak kiralah, ke gunung, ke hutan, ke bukit, ke rimba, tidak akan terkena sebarang musibah, perkara buruk, bencana, ataupun disakiti, dianiaya oleh makhluk-makhluk, sama ada manusia, binatang, haiwan, ataupun makhluk lain, iaitu pada jin dan sebagainya. Kita baca tak? Tak baca. Nak musafir nak gimana? Haji nak pergi mana haji? Pagi-pagi awal bangun pergi, bersiap-siap dengan keluarga semua nak pergi mana? Kami mau pergi nun, nak pergi ke Kuching nun contoh je. Pergi makan angin pergi Kuching, pergi rumah anak di Senun. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca. Apabila seseorang membaca itu, tidak akan terkena sebarang perkara buruk yang dibuat oleh sama ada manusia, sama ada haiwan, sama ada jin dan sebagainya. Kita tak ingat Allah. Bila kita ingat Allah yang ni lah, nak sembahyang saja ingat, nak pergi haji, pergi umrah saja ingat, nak puasa Ramadan saja ingat, nak korban saja ingat. Tapi hari-harian kita hidup ini, mana dia? Kerana Allah tak ada. Tapi dalam sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apa kita baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup aku, mati aku kerana Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tapi masa kita hidup, tak ingat. Nak buat ibadat, baru ingat. Ini silap kita juga tuan-tuan. Okey, baik. Malam ni ambil pengajaran. Kita ikut, kita buat. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada kita. Baik. Okey. Kemudian, banyaklah kisah-kisah, banyak sangat kisah-kisah bagaimana Nabi ini sedang nak diganggu, nak dibunuh, nak ditangkap oleh para kafir Quraisy, musyrikin Makkah pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap kali mereka merancang, setiap kali mereka nak buat sesuatu pada Nabi, Allah lindungi Nabi, Allah jaga Nabi. Baik, selesai. Banyak tak mampu kita nak cerita pada malam ni banyak-banyak. Okey, cukup kita ambil satu dua cerita yang tadi, jadikan pengajaran kepada kita, ambil istifadah, ambil faedah daripada apa yang kita sampaikan, dan kita pelajarinya dan kita amalkan. Baik, pertama. Yang kedua, tadi Nabi selamat daripada gangguan apa? Gangguan manusia. Anda nak tengok pula, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga terpelihara daripada gangguan hasutan syaitan. Setan. Terselamat, terlindung, terpelihara daripada gangguan syaitan Nabi kita. Baik, kalau kita ikut cara Nabi, boleh selamat tak? Boleh. Boleh terpelihara, boleh terjaga, terlindung. Baik, kita tengok. Al-Qadhi Iyad berkata, ketahuilah bahawa telah berlaku ijma' dalam kalangan seluruh umat Islam bahawa Nabi SAW dilindungi dan terpelihara serta disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang gangguan dan bisikan syaitan, sama ada terhadap tubuh, hati dan akalnya. Nabi terselamat, terjaga, sama ada nak diganggu gugat, dikacau, disakiti dan sebagainya. Baik, kita lihat antaranya, antara ceritanya yang kita boleh bawa di sini. Satu hari Nabi, satu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang
Nabi tengah solat bersama dengan para sahabat. Nabi mengimamkan solat. Tiba-tiba Nabi seolah-olah mengelak sesuatu dalam sembahyang tu.